Shima kata, Casey, Nenek saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang berlaku di rumah saya dulu, Casey. Sekarang ini kami dah berpindah. Dulu kami menetap di Bungking. Dan nenek saya suruh Casey bacakan kisah ini, kata Shima. Katanya nenek apa ni? Oh ni, wah, nenek nama kencang nama nenek Suria. Dan kata nenek Suria pengalaman neneknya ketika mereka tinggal di rumah lama di kawasan Bungking. Rumah mereka tingkat 10 dan pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila nenek duduk di rumah seorang diri. Waktu itu kami sekeluarga nak keluar makan malam, nak pergi ke seberang tambak. Tapi nenek tak nak ikut. Ibu dengan abah beberapa kali ajak nenek katanya tetapi nenek enggan sebab nenek kata dia penat dan malas nak keluar rumah. Jadi apa berlaku? Kata ini Nek Suriah lah, dikirimkan oleh cucunya Shima. Nenek saya pun tinggal di rumah dan ibu dengan abah saya dengan abang keluar pergi ke seberang tambak untuk berjalan-jalan dan makan malam. Jadi para pendengar Ria 897, kata Nek Suria, apa yang berlaku bila dia duduk di rumah tu, waktu tu dia berada dalam bilik, dah siap-siap nak tidur dah, nak lelapkan mata. Maklumlah rumah dah tak ada orang kan. Dan awal tadi kata Nek Suria dia penat. Bila dia nak tidur, dia terdengar sesuatu, ketukan pintu. Jadi dia bangun, dia fikirkan ada orang ke ataupun anak-anaknya ke tertinggal barang pulang ke rumah. Dia keluar rumah, dia buka pintu dan di hadapan rumah, kata Nek Suria, Casey, depan rumah nenek langsung tak ada orang. Walhal awal tadi bila nenek keluar dari bilik masih kedengaran orang sedang mengetuk pintu. Agaknya mungkin budak-budak ni lah nak kacau, nak mengganggu ke tak apalah. Terus nenek tidur tutup pintu dan katanya tolaklah bahagian atas pintu tu diketapkan dan juga di bahagian bawah sebelum masuk ke dalam tidur. Bilik tidur nenek bersebelahan dengan koridor rumah. Jadi pengalaman yang menyeramkan berlaku apabila nenek sedang baring. Kata Nek Suria, bila dia baring di atas katil single bed, katilnya betul-betul bersebelahan dengan tingkap bilik. Bila dia baring, tingkap sebelah atas dalam rumah bilik tersebut tu ada dua bahagian. Tingkap belah bawah merupakan tingkap besi. Tingkap sebelah atas pula merupakan tingkap kaca. Tingkap kaca boleh nampak refleksi dari luar kalau dia baring pada angle ataupun pada posisi yang betul. Jadi waktu itu kata Nek Suria, dia baring, bila dia baring ni dia terperasan. Dia terperasan di luar rumah ternampak ada orang sedang duduk menyangkung. Jadi dia fikirkan itulah budak yang mengganggu dia. Kata Nek Suria, nenek ternampak Casey ada reflection daripada atas tu Jadi nampak ada orang sedang duduk menyangkung, badannya rapat dengan tembok, iaitu tembok sebelah katil dalam rumah Nek Suria. Jadi nenek pun bangun dari katil sekali lagi, kali yang kedua. Keluar dari bilik, buka pintu, kemudian kali ini buka pintu besi. Bila buka pintu besi, jenguk di luar, tengok sebelah kiri tak ada orang, tengok sebelah kanan tak ada orang. Mustahil ni. Jadi nenek pergi. Rumah nenek katanya lah rumah saya di Bungking dulu betul-betul di tepi tangga. Sebelah tangga tu rumah kami unit yang pertama. Jadi nenek sampai pergi ke tangga. Apabila nenek jalan ke tangga, Casey, alangkah terperanjatnya nenek saya ternampak budak tadi sedang merangkak naik tangga, naik ke atas rumah. Nenek saya terus dari nak marah tersekat, terhenti, pulang ke rumah, masuk ke dalam bilik, tutup pintu, tutup tingkap, tapi lampu satu rumah semua dibuka dan tunggu sampai kami balik. Bila ibu dengan saya dengan abah balik ke rumah, Casey, sekitar pukul 4 lebih pagi, terperanjat tengok nenek baring di atas sofa ruang tamu. Kejutkan nenek dan tanya kenapa buka lampu semua. Dan nenek tak nak ceritakan. Sampailah kami berpindah ke rumah yang baru inilah, nenek baru beritahu tentang apa yang berlaku tempoh hari bila dia diganggu di waktu malam bila kami sekeluarga keluar ke rumah. Dari rumah. Jadi itulah pengalaman Nek Suria yang kirimkan cucu pada Nek Suria, Shima, juga yang mungkin sedang memantau rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti